3 sebab kenapa korang kena ambil Nova 160 Special Edition. So, jom Eva tunjuk. Sebab yang pertama, motor ni didatangkan dengan traction control dan juga sistem ABS. So, bila korang bawa motor ni, lagi-lagi pada waktu hujan, brake korang tu akan lebih selamat dan juga tidak mudah tergelincir. Sebab yang kedua, full tank dia didatangkan dengan 10 liter tau. Banyak tau korang berbanding daripada MPX korang tu. Yang ketiga, daripada segi harga dia pula memang bulanan murah gila. Okey, serana RM260 je berbanding daripada NPS korang tu. Ini sama juga kembar korang. Tok Marhen mampu milik lah. Yang ketiga, daripada segi harga dia pula, yang ini series cakap korang mampu milik. Sebab apa? Bulanan dia serendah RM260 saja guys. Okey, mana yang nak pakai NPX tapi nak jimat, korang boleh ambil Aveta Nova 160 Special Edition ni. So, kalau korang berminat dengan Aveta Nova 160 Special Edition ni, boleh terus tekan apply now dekat bio saya dan jangan lupa untuk like, komen dan juga share untuk video saya seterusnya.